يا أبو على المطار اقسم بالله يا أبو خرهن. Iran's powerful military arm, the Islamic Revolutionary Guard Corps, claims it has carried out a massive drone and missile assault on a United States airbase in the Sheikh Issa area of Bahrain. According to the IRGC, 20 drones and 3 missiles. Berdasarkan maklumat terkini sehingga 3 Mac 2026, berikut adalah ringkasan berita mengenai serangan tersebut. Butiran utama serangan. Pelaku, Korps Garda Revolusi Islam Iran mendakwa telah melancarkan serangan besar-besaran. Sasaran, Pangkalan Udara Amerika Syarikat di Sheikh Issa, Bahrain, serta kemudahan tentera laut S di Manama yang menempatkan armada kelima. Senjata yang digunakan, laporan menyatakan sebanyak 20 drone dan 3 peluru berpandu telah dilancarkan dalam fasa ke-14, Operasi True Promise 4. Kesan serangan, IRGC mendakwa serangan tersebut telah memusnahkan bangunan ibu pejabat utama dan menyebabkan tangki simpanan bahan api terbakar. Rakaman video menunjukkan asap tebal menyelubungi kawasan Manama selepas letupan berulang kali berlaku. Konteks dan latar belakang. Punca eskalasi. Serangan ini merupakan tindak balas Iran terhadap operasi ketenteraan bersama oleh Amerika Syarikat dan Israel yang dilaporkan berlaku pada penghujung Februari 2026. Kematian pemimpin tertinggi. Beberapa laporan media antarabangsa menyebut bahawa serangan awal Israel telah menyebabkan kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta beberapa pegawai kanan tentera Iran yang lain, yang kemudiannya mencetuskan serangan balas besar-besaran ini. Tindakan Jabatan Negara telah mengeluarkan amaran supaya rakyat Amerika segera meninggalkan Bahrain dan beberapa negara Timur Tengah yang lain ekoran krisis yang semakin meruncing. Status terkini. Pihak CENTCOM melaporkan bahawa mereka terus menjalankan operasi serangan balas terhadap infrastruktur ketenteraan Iran, termasuk tapak pelancaran peluru berpandu dan pangkalan drone bagi melumpuhkan keupayaan serangan Iran. Situasi di Teluk Parsi kini berada dalam tahap ketegangan yang sangat tinggi.